Hai, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Bersama saya Najwa dan abang saya. So pada video kali ni kami berdua nak makan udang masak serbuk kari. Gitulah pada menu kali ni. Lepas tu ada telur dadah juga. Gitulah. Kalau makan lauk-lauk mestilah ada telur dadah ya, biar rasa tu memang mantap. Lepas tu ada salad juga. Gitulah. Lepas tu kat sini ada sambal belacan juga ya. Biar makin tambah lah dia punya rasa tu. So kepada yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najwa upload tanpa menengahkan masa. Jomlah kita mula. Bismillah. So jom kita mula. Rasa bau dia sangat sedap dia ni. Kita ambil dulu udangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sedap lah udang ni. Betul-betul rasa dia punya rempah tu. Memang rasa punya rempah tu. So nanti nak rasa udang dia pula udang dia saya. Memang rasa dia punya udang tu. Sedap korang. Udang dia semua besar-besar. Penuh satu mulut. Jangan belacan. Sedap tak rasa dia habis? Rasa ni memang sedap, cukup rasa. Tapi dia tak pedas tau. Dia memang tak ada rasa pedas sikit pun. So dia jadi sedap lah. Tapi kalau pedas lagi, baru lagi sedap. Kuah ni kalau masakan ni kalau Najwa buat pedas, takut adik Najwa tak boleh makan pula sebab dia dah boleh makan nasi So kalau kita makan apa-apa mesti dia nak juga. So tak pedas lah jadinya.
Semua sedap gila, besar-besar tau. Makan satu pun satu mulut. Alhamdulillah guys, Najam memang betul-betul kenyang pada menu kali ni sampai tak habis. Dia memang mantap sangat. Lepas tu udang dia pun besar-besar, memang puas hati. Gitulah. So Najam dah kenyang. So sampai di sini saja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahyo.